Khamis 3 April 7.19 petang. Ini lewat juga aku buat video ni. Ada hal sikit tadi. Jom aku lepaskan ayam ni dulu. Ayam IG. Sebenarnya dia duduk satu reban ni, 3 ni. Syamur ni 3 ekor ni. Yang ni aku nak simpan. Yang IG tu malam aku letak dalam tu lah. Siang aku lepaskan syamur ni biar IG tu duduk kat dalam reban ni lah. Ni aku nak try lepaskan ni Sat. IG ni. Tu aku lepaskan dah. Nak masuk balik. Nak pergi makan ni syamur ni sebelum malam. Semua dah aku lepas dah. Ayam IG ni. Ada dua aku nak panggil dua kumpulan lah kan. 2 batch ke apa aku nak panggil. Yang ni 4 ni lebih kurang sama umur lah. Dan yang 2 ni pun sama umur. Tapi lain-lain lah. Yang 4 tadi sama umur. Yang 2 ni sama umur daripada 2 ni. Ini aku tak tahu umur apa ni. Dia cepat ni, besar ni. Kalau tengok masa beli tu kecil je. Sayap pun tengok dah. Itu kan masa beli seller tu potong sayap dah kan. Ini tu dah tumbuh dah banyak lah tu. Itu yang ni hampir tak nampak dah sayap yang kepotong lah. Ini besar sikit lah. Yang ni mungkin sebulan lebih. Aku tak tahu umur dia berapa kan. Bulan setengah dah kot kan. Aku tak tahu dia boleh besar macam mana ayam haji ni. Sebab yang bakar sebelum ni aku bela tak besar. Tak tahulah dia nak besar. Saya tengok masa kecil ni tak tahulah. Dia kalau sampai umur 4 bulan, 5 bulan tu pun nampak dia besar. Dia besar kan. 4 bulan ni. Kalau sampai 6 bulan tu habis dah. Dia dah habis tinggi dah. Kalau 6 bulan tu tak tinggi dah. Yang ni beli hari tu kalau ikut 2 pasang. 2 pasang. Tapi bila tengok sekarang ni bukan 2 pasang tau. Sebab tengok jantan sekong saya. Nampak jantan sekong. Itu pun aku nampak pun macam jantan sekong. Tapi aku tengok sekarang ni jantan sekong lah. Dia duduk mematuk kat hujung tu jantan. Yang lain ni semua betina. Tak tahulah. Yang ni jantan ke betina. Tengok ekor dia panjang tu. Yang 2 ekor lagi. Ekor ni pun dia kata sepasang. Tapi bila aku tengok kan, macam tu yang kecil tu pun jantan. Yang kecil ni nampak okey juga. Sebab dia menegak. Nampak tak dia tegak. Yang lain tak nampak. Biasa-biasa saja. Tu yang kecil tu tengok dia menegak. Sebab tu kuasa dia macam jantan lah. Sebab dia tinduk kan. Ni semua ni aku ajak makan tinggi ni. Nanti aku tunjukkan lagi sebab nak malam dah.
Aku letak makanan semua makan tinggi. Sajalah aku jumpa kan. Rasa-rasanya kalau cukup bajet kan, aku nak ambil lagi sepasang ID bakal lain pula. Kalau boleh aku nak ambil 2 pasang, tapi bajet kurang lah. Aku nak cuba 1 pasang lagi. Lepas tu tak ambil dah. Memang tak ambil dah. Kalau aku nak ambil pula pun nanti kalau ada ID yang original Brazil tu, baru aku nak ambil. Tu dah tahu kan original Brazil kan. Tapi pernah tengok apa gana klasik tak? Gana bakal klasik tu kepala dia tu dia ada gelamber bawah tu. Macam tu lah. Tapi kalau macam tu yang Brazil tu dia lebih kurang ayam piru. Dia ada gelamber bawah dagu dah. Tu yang Brazil nya. Yang tu besar lah. Kan yang Malaysia dia ambil ni tak silap aku dari Turki. Dari Turki ni dia tak berapa tinggi dan tak berapa cantik lah. Macam tu lah. Kita tengok kat Asia ni semua kan. Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipin pun aku rasa hampir sama je. Semua ambil dari Turki. Sebab Brazil jauh. Yang tu yang jantan. Yang belah kanan ni, kali ni jantan. Yang lain tu aku nampak macam betina lah. Kalau dalam 4 ni sekok jantan, anda kata dia jadi jantan sekok, 3 betina. Yang hujung tu anda kata 2 jantan, jadi okey lah. Jadi cukup sepasang-sepasang lah, jadi 3 pasang lah. Harap-harap kan, dan semua ni jantan betina lebih banyak lah. Ataupun sama banyak. Jangan jantan banyak sudah. Tapi dari segi pemerhatian aku ni, betina lebih banyak lah. Nampak sekok tu ya, belah kanan jantan. Yang hujung tu rasanya macam 2 jantan lah. Allah selamat lah kalau sama banyak, sama 3 jantan 3 betina ataupun 2 jantan 4 betina pun okey juga. Dan ni aku rasa aku yakin lah sekok jantan lah. Yang sana aku tak pasti, yang kecil tu. Yang kecil tu nampak macam jantan juga, tapi tak pasti lagi sebab dia masih kecil lagi. Yang ni aku rasa aku yakin 3 betina lah. Apa kita tengok lagi lah, lagi sebulan macam mana. Ini jantan ni. Ini betina. Tengok muka pun tahu dah betina. Itu pun betina. Yang ni ada sakit mata. Yang semuanya betina lah. Tengok saya ada jantan ni. Tak tahulah dia boleh tinggi tak. Kalau dia nak tinggi kan, masa dia 4 bulan akan nampak kaki dia panjang. Kaki dia dekat panjang masa 4 bulan. Kalau masa 4 bulan pun nampak badan yang kaki dia sekata macam ni. Ya, tengok ni badan sekata, badan kaki sama panjang. Kalau masa 4 bulan pun duk nampak macam ni lagi, memang tak tinggi lah. Dia kalau masa 4 bulan, tuan-tuan akan nampak kaki dia panjang lebih daripada badan.
Nampak perbezaan antara kaki dengan badan tu dia tak sekata, tak sesuai lah kan. Masa tu tu memang ayam macam tu. Kalau ayam tinggi dia macam tu. Ni aku rasanya sebulan lebih, tak sampai 2 bulan lagi ni rasanya. Yang hujung tu mungkin sebulan lebih-lebih sikit. Yang ni mungkin 11.5 kot. Ni pun semua demam ya. Ni baru pulih sikit. Semua 4 ekor ni dengan 2 ekor hujung tu semua demam. Yang ni semua aku bagi makan. Makan dia tak pernah kurang. Banyak gila aku bagi makan. 2 ekor ni dengan 2 ekor tadi lah. IG tu. Termasuk laut Syamur. Tak pernah kurang. Aku bagi makan sampai dia tak mau makan. Tapi kalau tengok aku tuang sikit-sikit lah memang. Sebab aku dah bagi makan dah tadi banyak kali dah. Sehari 2 kali 3 kali je makan. Sebenarnya sehari 3 kali. Pagi macam ni aku cuti kan. Pagi, petang, malam. Dia bagi 3 kali dia tak mau makan lah. Kalau masa aku pergi kerja ni pakai 2 kali lah. Aku bagi siap-siap malam. Petang esok aku bagi pula. Malam aku tuang siap-siap dah bagi siap dah makan. Pagi esok dia makan lah. Sebab apa tujuan dia nak bagi tinggi dia tu tak terbantut. Kalau bila ayam ni kalau tinggi dia tak tinggi rugi dah. Rugi masa kita dah dari belah dah kecil kan. So, aku bagi makan siap-siap kan. Bagi makan cukup-cukup. Kalau dia tak tinggi pun bukan sebab penjagaan lah. Sebab dia memang bakar dia tak tinggi. Tuan-tuan boleh follow YouTube aku ni. InsyaAllah aku akan bagi penerangan yang jujur. Jujur, tuan-tuan faham, jujur. Aku tak suka tipu-tipu ni. Aku bagi penerangan jujur. Aku akan hukum ayam ni nanti. Okey lah. Dah lewat malam ni. Yang ni yang jantan tu. Garang juga. Okey, aku stop dulu kat sini. Nanti esok aku sambung lagi video.